seperti ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni berapa bulan? Berapa bulan berapa bulan lah kalau korang tengok video ni. Itulah hari bulan je. So aku hari ni nak outstation 5 hari. Sebagai seorang juruko, aku akan outstation luar. Sebab apa? Sebab harga minyak mahal sangat. Harga minyak mahal, jadi kita terpaksa cari homestay. Dan kita stay di kawasan tempat site bekerja lah. Sekarang ni aku on the way. Kau tengok barang kat belakang pun penuh. Aku bawa macam-macam aku bawa. Tak ada space lah. Cuma ada seorang nanti kita punya pembantu akan ikut duduk sebelah aku ni. Okay, ni on the way dah. Tapi masalahnya cuaca aku tadi tracking, trace cuaca dekat kawasan tempat kerja aku. Ui, badai weh. Ribut. Jadi itulah, kita santai-santai dulu lah. Sebab kau tengok cuaca dekat tempat aku sekarang ni pun macam tengah sejuk-sejuk, kapus macam tu lah. So ni on the way perjalanan lah. Aku nak ke tempat ni, akan sekejap nak pick up dia. Kita ambil beberapa biji batu sepadan untuk dibawa. Hari ni perjalanan kerja cantik lah, santai. Aku pun lantai je sebab cuaca sana tengah hujan lebat tu. Aku slow je hari ni. Jauh lagi ni sebenarnya ni. Tak apalah, nanti kita tengok-tengok dulu suasana ni. Cuma untuk vlog hari ni aku itulah, ambil pick up member, bawa pergi ke site tu je. Nanti kita end kat sana. Nanti kalau kat sana kita buat vlog lain lah. Okay kita tengok suasana. Okay, aku dah sampai dah kat rumah member ni. So aku dah load dah. Kat sini kita tengok ada batu dan ada beberapa pancang pipe lah untuk kita kerja penandak nanti. So weh, kuat main aku punya kamera ni. Okay, clear tak? Okay guys, so kita on the way. Aku dah sampai dah dekat site. Ini kawasan panas terik guys. Kita nak tanam mungkin ada kat bawah tu kot. Kat atas ni, aku tadi check kat atas bukan dekat bawah sana. So kita akan pusing sampai sana, jauh sana. Pusing. Kita punya geng tu sana tengah set up kontrol untuk penandakan. Alhamdulillah, tu dia suasana kerja di lapangan ni. Kita punya new station. Kita pakai cerap, pakai GPS. Kita punya base dekat dalam mana, tak nampak kot. Kita tak sana tadi. Bagi kita pergi jumping jauh ni, kita buat lagi satu point sana untuk checking. Nanti kita akan grid ship sini, kita checking sana. Cuaca pun dah mula, nampak cuaca dah mula kehitam-hitaman kat atas tu. Jadi hujan lah tu. So aku ada lagi beberapa checkpoint. Aku nak check batu kat belakang sana. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.